Untuk korang yang dah ada Action 5 Pro ni, berbaloi ke korang nak upgrade ke Action 6? Jadi aku nak korang tengok video ni sampai habis. Mari sini aku terangkan. First kali, dari segi sensor cropping dia untuk vertical clip, of course lah Action 6 ni ada lagi banyak data bila kita crop berbanding Action 5. Jadi lepas ni korang tak payah pening sama ada korang nak shoot vertical atau horizontal. Dari segi dynamic range dia pula, kita boleh nampak yang highlight ataupun detail kat langit tu lebih kurang sama je. Tapi dari segi shadow, kita boleh nampak Action 6 ni lagi jelas dia punya detail tu. Dan ini menjadikan Action 6 ni lagi baik dia punya dynamic range. Untuk Super Night Mode dia pula, aku nampak yang Action 6 ni lebih perform memandangkan dia guna f2.0 berbanding f2.8 dekat Action 5. Dan kalau korang tengok kat sini, Action 6 punya langit lagi cerah pada Action 5. Lepas tu, highlight lampu neon tu pun lagi terkawal dan dia tak pecah lah macam kat Action 5 ni. Ini adalah audio test daripada built-in mic dekat DJI Action 5 Pro dengan DJI Action 6. Yang ni sound original lah, maksud dia aku tak ada buat sound editing ataupun editing apa-apa guna noise reduction ke apa. Macam korang dengar ni ada, kalau korang dengar bunyi background kat belakang ni adalah yang real. Cuba korang nilai sendiri macam mana dekat Action 5 Pro punya sound ataupun Action 6 ni. Alright, ni pula adalah stability test. Sekarang ni aku tengah berjalan. Aku berjalan dalam keadaan yang agak selesa. Sekarang ni aku tengah dalam mode rock steady. Alright. Jadi, sekarang ni aku berlari. So korang tengoklah sendiri macam mana dia punya in term of stabilization dia untuk kedua-dua kamera ni. Okay, one more aku akan lari. Untuk gambar pula, Action 6 ni preserve highlight dengan shadow dengan balance. So dia tak overexpose dan kita boleh nampak detail kat highlight Action 6 ni lebih tinggi. Cuba korang komen kat bawah apa features DJI Action 6 yang korang paling suka. Okay, bye bye.